Okey, mungkin ada yang tak tahu NPD tu apa. Okey, NPD tuan-tuan, antara ciri-ciri NPD, salah satunya adalah mereka merasakan bahawa mereka adalah watak utama dalam semua cerita orang. Watak utama ni maksudnya apa di sini? Dia akan cakap macam ni. Aku ni, kalau tak ada dekat Pahang ni, tutup PDRM ni. Tu terpaling tuan-tuan. Tu. Contoh dia bahagian admin kan dekat PDRM. Aku ni kalau tak ada ni, admin punya bahagian ni tutup ni. Kalau aku tak ada, korang semua tak ada lah. Tu. Dia rasa dia terpaling. Dan dia rasa dia terpaling watak utama dalam semua cerita orang lain. Maknanya semua ni adalah tentang dia je. Itu pertama. Dia adalah watak utama. Dia rasa dia main character. Kedua, orang yang narsisis ni, dia adalah orang yang dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Dia akan mula untuk buat sesuatu. Kalau dia tak boleh nak lawan dari segi kualiti kerja, selalu dia tak akan lawan dari segi kualiti kerja, tuan-tuan. Dia akan lawan dengan cara macam dia akan buat character assassination. Dia akan membunuh watak tu. Dia akan cerita ke orang lain, kau tahu tak dia tu, Izhar tu. Dia bukan bagus sangat pun. Izhar tu sebenarnya dia kabel itu. Dia tu aku pernah tengok dia ambil rasuah dulu. Izhar tu kan baik sangat pun, bagus sangat pun, dia ceramah je lebih. Tuan-tuan nampak tak? So dia akan bunuh karakter orang tu untuk dia naik. Dia tak perlu tingkatkan kualiti dan produktiviti kerja dia. Dia perlu jatuhkan orang lain je. Dia macam ketam lah tuan-tuan kan. Analogi ketam kan. Mana boleh dia nak tengok kawan dia naik, dia akan tarik ketam tu kan. Jadi kedua adalah dia memang panas kalau tengok orang lain lebih daripada dia.